Kan nak naik dia kat belakang. Kalau dia Original satu saja yang ada kat Thailand. Arun Mama. Apa nama floating market ni? Dam Neun Saduak Floating Market. Dam Neun Saduak Floating Market. One Vacation yang berhad atau selamatbercerita.com boleh mengatur insentif trip dan company trip untuk syarikat anda. Boleh hubungi kami di talian 011-1111-2884 atau insentif@selamatbercerita.com. Cik Wan nak kat mana? Ke depan. Cik Wan kat depan. Orang sini menghormati bewak itu macam penjaga Cik Wan. Dia tak ada pakai motor atau kereta. Perahu saja. Tiap-tiap rumah ada tempat perahu untuk parking je. Lawatan ke Dam Neun Saduak Floating Market ini dibuat selepas lawatan ke Railway Market. Floating Market ini terletak 30 minit dari Railway Market. Cik Wan kat sini dia macam jual souvenir macam ni. Tiap-tiap rumah ada jual macam ni. Nampak tak? Perahu kat sini ada dua type. Yang pakai kayu menua macam ni, yang dekat. Yang dekat-dekat lah. Ya 15 minit macam tu lah. Hai, halo adik kap. Kalau pakai mesin macam ni, kita nak pergi tengok ladang-ladang lah. Yang masa yang banyak ada sikit tu, kita bawa pergi macam ni untuk tengok-tengok. Biasa tu kalau yang Japanese punya road tu, dia minta sejam lebih. Sebab dia suka tengok sangat ladang-ladang yang masih ada binatang macam tupai, biawak tu. Pokok-pokok dia. Di sini termasuk GDP kesenangan daerah tertinggi. Sebab dia hidup sama natural. Dan semua makanan segala macam tu semua macam detox lah. Macam detox. Kita sampai kat sini, kalau mesin punya perahu dia tak boleh pasang sebab asap. Sampai kat sini tu terbiasa kami rekomenkan ada mencubakan macam fruit yang organic farm punya jual kat atas perahu. Kita nak pilih macam orang jual tu tua-tua sikit lah. Cik Wan nak makan pisang goreng tak yang saya cakap tu? Tu pisang goreng. Kuih tod. Kuih tod meh? Sebab kita nak macam orang tua-tua macam jual macam ni kan orang asal kat sini. Dia jual keluar untuk jual tu pukul 6 sampai pukul 2 saja. satu kameraman. Suara sebelah. Suara sebelah. Arun Mama. Arun Cici. Medimu. Belimu. Dia ada kedai-kedai macam ni jual-jual. Okey. Basically kita punya perjalanan tu dari Bangkok sampai kat sini tu kalau pakai bas kereta tu kita butuh masa 2 jam perjalanan ya. Pergi ke Railway Market dulu. Kita bagi kat Railway Market sebab first schedule tu pukul 8.30. And second one tu pukul 9. Habis pukul 9 tu kita nak cabut dari situ setengah jam dari Railway Market akan datang sampai ke Dam Neun Saduak Floating Market setengah jam. Kita pakai boat macam ni 45 minit akan tengok-tengok floating market, namanya Dam Neun Saduak Floating Market. Original satu saja yang ada kat Thailand. Tempat lain tu tak original, tapi di sini sebab kita boleh tengok kehidupan orang dekat sungai sini dan penjualan dekat perahu pagi pukul 5 sampai pukul 2 saja. And then waktu datang tu 2 jam masuk sampai sini. Habis dari sini terbiasa tu setelah pukul 10, pukul 11, pukul 12 tu kita nak cabut dari sini balik ke Bangkok. On the way kita balik kat Bangkok tu ada 2 option. Kalau kita tengok masa kita cukup, satunya kita akan tengok proses orang buat tuak kelapa. Nombor 2-nya pergi ke kafe garam. Tapi normally kami bawa tu dari sini balik kat Bangkok, kita nak bagi tengok lagi compare di antara traditional market and sungai kecil sampai ke sungai besar. Kita bawa naik ke tourist boat. Depend of consumer lah. Kalau tertarik apa tu, kita nak bagi deeping information. Ya, okey. And then setelah dari Wat Arun sudah ambil gambar tu. Hai, Sawadee krab. After Wat Arun kita naik boat lagi pergi ke Icon Siam. Thai boxing, biasalah, biasa Thai boxing. Pacquiao, tahu Pacquiao dari Filipina kan Pacquiao. Kalau Thai tu Rotang. Kalau terbiasa sini tu kat sini elephant lah, anda nampak tak? Gajah tu important buat orang Thai. Dia punya bertandingan buah-buah dan hasil-hasil dari pertanian dia tu jual kat sini. Dia letak kat sana tu, harga lebih murah jauh dari kat sana. Siapa nak beli garam, siapa nak beli kelapa macam nisan kelapa tu, murah sangat. And then terbiasa kita naik boat tu kita nak pergi tandah kan. Dekat sini ada tandah lagi, nampak tak? Tapi semua tandah area sini tu termasuk bukan public punya, private punya, kena bayar lah 5 baht macam tu lah. Cik Wan, kat sini tu biasa kita tengok tak tanian kat sini dia jual
pokok-pokok kecil-kecil tu buat tahniah lagi, dan buah-buah kat sini tu dia lebih murah dari sana. Sebab ini dari tahniah lama-lama, nampak tak sini? Kita disebutkan program OTOP atau pertanian lokal kat sini, mereka itu ikut melomba. Ini pelai kah? Sini pelai. Ini raspberry punya campur dengan pulut mana? Ada kan naik pelai kah? อันนี้มีข้าวโพด Jagung. Ini kan punya grape. โฟอีก Ini punya labu. One Vacation yang berhad atau selamatbercerita.com boleh mengatur insentif trip dan company trip untuk syarikat anda. Boleh hubungi kami di talian 011-1111-2884 atau insentif@selamatbercerita.com. Selamatbercuti.com